Assalamualaikum, kembali lagi kepada channel Celeb Gaming. Kali ini kita akan bermainkan game macam dekat dalam thumbnail kita. Hari ini kita akan bermainkan game Grow a Garden. Pasti korang tak pernah tengok lagi kan saya main Grow Garden. Sebenarnya saya dah main lama dah, sebenarnya dah main Grow Garden ni. Cuma tak upload video Grow Garden sebab macam mana buat video game lain-lain. Dan waktu ni kita ada event hujan dengan event baru tak pernah nampak sebab saya ni jarang tau main Grow Garden. Walaupun pro je. Tapi macam seed baru ni kan, yang pro-pro macam Octobloom, Zebra Zinkle, Crimson Thorn, saya tu tak ada lagi tau buah tu. Saya cuma ada buah yang buah apa disebut, buah OG tak lah, buah Transcended yang ni. Siapa ada buah ni? Buah ni dah tak ada dah. Dah tak pernah ada dah buah ni. Dan saya akan membukakan telur 2026 ni. Tak tahu apa yang kita boleh dapat. Apakah kita nak buka awal-awal? Rasanya akhir-akhir kita buka Jom kita tengok apa je yang kita boleh buat kat Grow Garden ni. Dan saya nak upgrade, nak kasih cantikkan garden ni daripada macam ni jadi lebih cantik apa macam tu. Dan jom kita mula sekarang. Stop. Lupa nak beritahu. Macam korang tengok kat thumbnail kan, kenapa garden ni dengan garden kat thumbnail lain sikit cuba kita tengok sini. Alah. Ternyata saya pakai slot ketiga lah. Jom kita pakai slot kedua. Boom. Agak lag sedikit. Tolong maaf you semua, agak lag sedikit. Ni lah macam korang tengok kat thumbnail tu, yang banyak buah-buah power pun ada. Dan kita akan review dululah garden ni. Garden asli ke? Slot 2 ni garden asli tau. Kita tengok siapa yang suka main Grow Garden dan dia ada buah Tranquil Bloom. Nasi ingat nama dia Tranquil Bloom. Siapa ada buah ni? Dan macam ada buah-buah yang lain. Dan satu lagi, ini baru-baru buah terbaru yang pernah saya dapat ialah Coco Mango. Coco Mango. Buah ni saya suka sebab dia macam coconut mango, tapi dia ada mata. Comel bentuk dia. Jadi rasa buah favourite lah. Tapi buah favourite saya tu buah mangga. Sebab mangga sedap. Buah mangga dengan buah pisang. Banyak lagi lah buah yang saya suka. Korang suka buah apa? Cuba komen kat bawah. Baru kita boleh berkongsi cerita kan kawan-kawan. Jadi kita nak cantikkan garden kan tadi. Tujuan kita tadi kan. Sebelum kita cantikkan garden ni, boleh tak ni? Lama nak kena tunggu 1 minit jap Tunggu 1 minit. Dan kita tengok buat ada apa ni? Koko apa ni? Common. Apa yang kita boleh dapat? Dan saya akan review apa-apa yang saya ada. Kalau tengok banyak agak lah. Sebab dah jarang main, jadi tinggalkan buah-buah lama. Dia shop ada baru. Sabar. Tengok cari yang biasa. Apa ya? Ni dia. Recall Pop. Watering can. Boleh agak lah kita beli. Ada satu shop beli. Ni pun ada. Beli.
Dan tak silap saya, duit saya 1 QA. Jadi mana nak tahu? Ni nak tahu duit. Kat bawah ni kan tak silap. Nampak kat tepi apa tu? Ni tunjuk kasih tunjuk ni. Korang nampak ke ada tanda-tanda bulat crochet tu kan? Ni. Tapi kenapa kat sini ada tulisan 1 QA 2M 401 8T? Pelik ni. Duit saya tak silap 1 QA. Tapi kenapa tulis kat sini ada berbagai macam bentuk? Nak tulis duit ni ada 1 QA, ada 2M, ada 400T. Alay, tak tahu macam mana lah kawan. Okay, rasanya dah 1 minit kot. Aduh. Oh, dah boleh. Dah boleh. Jom. Waktu untuk kita kasih cantik kan. Nanti kita tengok dulu apa yang kita nak perbarui. Apa ni? Naik tangga. Saya ada yang green bean tu lah. Siapa yang sampai sekarang karakter Roblox dia, karakter green bean. Itu termasuk dukungan kepada Grow Garden tau. Dukungan gender. Siapa yang dah main sebelum ada event-event ni? Dah lama dah main. Macam contoh, salah satu yang saya boleh cakap saya ni dah main lama kan. Saya main dari event apa tu yang event waktu tu dia event burung hantu. All. Saya pun ada pet pocket owl. Tak silap lah. Pet pocket owl. Aduh. Sekejap kita cari. Sabar. Saya dah pernah track dengan orang. Jadi kita nak tahu pet kita hilang lah. Jom oi. Bunyi apaan tu? Tak apalah, teruslah. Event ni dah habis. Tapi ada sisa 1 event lagi. Jom. Salah. Ada kereta lah. Macam letak kereta yang letak bawah ni. Cak. Kita boleh main kereta kat sini. Tak jalan pun. Tak silap ni yang apa tu? Yang boleh tarik pet kan? Boleh tarik pet. Nanti dia datang kat sini pet. Tapi mana haiwan saya? Hilang lah nak. Mana nak tahu haiwan ni? Biasa ada. Dah jarang main. Aduh, lupa dah. Tak patut. Masa kita nak letak apa lagi? Rasanya cahaya kita tukar dia punya fence lah. Dia punya pagar. Kita tukar bambu nak. Kita pakai bambu. Kita pakai bambu dulu lah. Kalau korang nak suruh pakai fence yang lain, boleh je try komen. Kalau saya rasa nak pakai fence tu, kita akan pakai. Tapi sebelum tu kita pakai bambu dulu. Baru ala-ala Cina kan. Ke Jepun ni. Bambu. Nasib tak ada panda kat sini. Tak ada haiwan panda, pet panda saya yang saya letak dan tak ada event panda kat sini. Kalau tak ada makan tau bambu ni. Kita letak apa lagi Pukul 6.09. Dah nak buka puasa. 1 jam lagi lah. Cari lagi. Ada ninja. Kita letak kat bahagian sini. Ni ada 1 ninja. Kita temankan dia dengan 1 ninja lagi. Kesian dia tak ada kawan. Ni dia ninja. Ninja. Kat sini ninja.
Ni dah ada perkumpulan para ninja yang menjaga kodok Zuma Naruto. Sasageo. Salah lagu. Apa ni? Yin Yang. Oh, ni ada nak dapatkan ni pakai kod tau. Tapi dah lupa dah apa kod dia. Apa lagi kita nak letak apa? Gue terkejut mak oi ah. Even peti kau lah. Ada bunyi peti lah. Oh, apa tu? Boleh. Ni event Aurora. Ada event peti lah. Mana tahu buah kita boleh kena peti kan? Dah pernah kena peti tak? Belum lah. Ni dari 19 bilion boleh jadi. Kalau kena peti berapa ya? Dan satu lagi tau kawan-kawan. Saya nak buat satu projek. Dengan, kan saya ada banyak buah ni kan. Banyak buah, banyak buah besar lah. Siapa yang tengok video ni, dan saya akan buat projek give fruit projek give fruit celeb gaming ataupun kita sebagai anti celeb lah. Saya akan bagi buah-buah kepada 3 orang yang beruntung. Saya akan beri buah. Dan dekat kalau korang komen tu kan, korang komen apa-apa je yang korang suka kat video ni. Dan ID korang, ID pula, kasih nama Roblox korang lah. Nanti saya akan bagi buah. Tapi lah, okay. Ni buah dia, ada banyak sebenarnya. Yang noob-noob ke, yang memang nak buah, kebutuhan buah untuk mendapatkan duit. Tak kisahlah kawan saya nak, korang nak, ataupun orang asing nak. Penting korang tinggal komen je. Nanti saya akan bagi buah kat sini. Bagi buah-buah besar-besar ni tau. Takkanlah korang tak nak. Okay. Kita apa lagi kita nak buat? Apa? Ini apa? Ada topi Luffy. Kita buat apa ni? Kita buat apa ni? Nampaknya kita memerlukan sumber air. Jadi kita akan meletakkan sumber air di sini. Sumber air semula jadi. Ni kalau nak mandi ke nak apa ke, ni air dia. Banyak tau. Sisa untuk 400 tahun. Banyak tak? Sisa tahun ni. Salah letak ni. Ini agak gelap kat benda. Agak gelap kat. Nak kena membutuhkan cahaya. Tapi kalau dah kena. Peti dia dah kena dah kat buah kita. Ni. Dari yang tadi berapa bilion tadi? Tak silap 13 bilion ke? Kalau salah tolong kasih betulkan tau kat komen. Komen je tadi berapa. Sekarang dah jadi 33 bilion. Tak banyak mana pun, tak banyak. Just kalau buah-buah orang yang pro tu kan, dia kumpul lama. Ataupun dia beli dari orang. Berapa bilion. QA. Penting buah-buah orang pro tu mahal-mahal semua. Saya apa je ada. Dan pet saya taklah power sangat. Bila kita nak buka ni, mana tahu kita dapat yang power pet 2026 ni. Apakah kita boleh mendapatkan pet yang sangat berharga ataupun pet yang sangat hebat. Dan kat belakang ni hias tak tahu saya nak buat apa. Jadi saya hias dengan patung-patung ni. Apa kita nak hias lagi ya? Cari. Punyalah kemain cari. Tak dapat pun.
Topeng Luffy ni. Topeng pula. Topi Luffy ni lagi. Letak apa je? Biwira jamer ayam. Kopi susu. Tak tahu lirik lagu. Tolonglah saya. Kita nak pasang ni kot. Kita letak kat dua-dua tepi ni. Baru kita boleh main lompat-lompat kan. Boleh boleh. Okey, dah pasang. Tak lompat jauh. Dah. Boom. Sekejap. Dulu saya pernah je buat OB kat garden tapi dah hapus lah. Nyok. Apakah kita boleh lompat sampai ke ujung sana? Siapa pula buat? Tak mungkin lah. Tak mungkin boleh. So, sambil gerak-gerak. Ya. Stop. Tak sampai. Dia agak pelik sih warna dia. Transparan pula nampak. Transparan pula. Ni naik ke ni? Aduh. Lamanya buka puasa. Baru pukul 6.17. Lapar perut saya. Tahu kawan-kawan. Siapa puasa hari ni? Angkat tangan. Apa seed yang kita boleh beli ya? Ada seed power keluar tak? Rasanya tak kot. Daily deals. Giant Pinecone ada. Prismatic. Saya ada je Giant Pinecone. Banyak pula. Jadi tak jadilah beli. Kita tengok. Kat belakang ada tak? Biasa je semua. Barangan kosmetik. Fence. Ice fence. Tak. Duit saya berkurang. Padahal duit saya tak silap 1 QA tau. Tiba-tiba jadi trilion. Dulu saya kaya tau. Tiba-tiba jadi trilion. Siapa punya hal ni? Jom kita tukar. Sorry agak bising. Dia dapat ice fence. Cantik ke ice fence ni? Dia punya pagar ais. Ada suara gelap. Ada makhluk lembaga kakak saya ni, lembaga hitam. Tengah mengacau orang buat video. Tidak. Tolong. Aduh. Dah pula lah dia buat kerja sekolah kat sini. Tolonglah. Bising lah dia ni. Okay. Nampaknya ice fence ni pun cantik kot. Bising lah dia ni. Okay, tak apa. Sorry agak tunggu lama sikit. Nampaknya dah 19 minit sikit. Okay. Kita tengok kat belakang macam tadi kan. Apa ni? Travel to farmer market. Ni event ni dah lama dah ni. Kita tengok kat pack. Apakah ada telur yang kita boleh beli? Apa dalam ni? Apa? Ready. Belum masa aku ada. Lah. Weh. Dah bertahun dah aku tinggalkan dragonfly ni dekat dalam ni. Kesian dia.
Tahun lepas tak silap saya buat mutation dragonfly ni. Tiba-tiba lupa pula nak ambil. Kita tengok ni dulu lah. Baru kita ambil. Mana tahu kita dapat dia punya mutation ni hebat-hebat. Dragonfly ni. Oh, nampaknya tak ada apa-apa. Memang patutnya tak payah pergi sana lah. Okay. Bismillah. Takut kawan-kawan. Saya takut ni. 1 2 3. Alamak, dapat mutation sama lagi. Tahun lepas pun tak silap ni kak. Jom pasang. Letak. Okay, dah siap kawan. Baru ada ni. Kak, kasih nombor 1 tak boleh buka. Sekejap. Mana-mana baju ibu. Apa ya? Kasih nombor 1 kan? Okey, kejap. Mana? Letak mana? Sabar. Pemindahan tempat jap. Sabar. Sabar ya. Selamat. Sorry tau kalau kakak saya ada bising. Kita nak cantikkan garden kita apa lagi ni? Dah pukul 6.22 dah. Penat aku buat video. Rasanya ni sentuhan khas lah. Last lah. Kita pasang TV lah. Kecil no, TV dia tak jadilah pasang. Kita buat lampu lalu lintas. Siapa yang masuk kat sini, ada lampu lalu lintas. Kalau warna merah, korang berhenti. Kalau korang tak berhenti juga, kami halau kau keluar. Wahahaha. Pasang nombor 1. Balik, alamak. Alamak, raya lagi. Baju raya dah beli. Balik kampung, balik kampung. Kuning, merah. Ada lampu lalu lintas. Ingat ya, kalau siapa yang dah datang sini lah, dah masuk garden power ni, anjay. Ada lampu lalu lintas ni, saya akan buat challenge juga. Okey, dah sampai masanya. Dah lama gak lah buat video ni. Simpan jap. Kita akan buka telur. Ataupun disebut egg lah. Tak sedap pula. Tak sedap hati pula. Takut dapat yang egg. New Year egg. Okay. 1 2. 1 dulu lah kita buka. Okay, kalau kita dapat, kan saya cakap ada project gift fruit. Kalau saya ada kan, ada banyak kat lah haiwan-haiwan kat sini yang dah terkurung dekat dalam ni. Boleh kat saya bagi kat orang. 1 2 3. Apa ni? Asal aku pandang. Asal aku pergi. Ya Allah. Ya, tidak. Lemah nak. Saya tutup mata dulu tau. Ya. Dapat apa? Buka 1 2 3. Ya Allah Akbar. Kecewa hati tau dapat 2 ni. Wah. Yeah. Okay. Saya akan buat project gift fruit and gift pet. Kalau korang nak nak pet yang tak ada pet, yang kosong pet dia pun, dia punya haiwan lemah-lemah, saya boleh kasih. Dan ni saya ada mythical egg, ada fall egg, ada rare egg, ada jungle egg, legendary egg, uncommon. Banyak lah yang belum saya buka selama hampir 1 tahun ni. 1 tahun tak buka. Apa tu? Tak letak lah maksud dia. Bukan tak buka, tak letak.
Jadi kalau saya ada nak buka ad ke, setiap kalau akhir video saya main Grow Garden, saya akan buka satu ad. Jadi satu kita pasang dulu lah. Kita pasang untuk kalau kita nak main selanjutnya. Jungle ad. Jungle ad. Ada 5 ni. Kejut mak oi. Letak sini. Okey dah. Sudah siap. Okey. Dan terima kasih yang sudah tengok channel ni. Boleh tolong minta like and subscribe-nya. Dan thanks for watching. Bye.